Sebab kita ada boleh kat siapa pun tengok. Ada yang tak ada dia lambat. Kalau dia lambat dia kena tujang pun siapa. Bulan juga. Okey. Jangan injek. Boleh check. Walaupun kayak patah terbang tu. Dua, tiga. Mak, tiga orang tak cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kumpulan. Okey, ambil balon. 1. Belon? 1. Ini belum ke? Pasti belon. Peserta akan bergerak ke depan ya. Bergerak ke depan. Jadi Zalina. Makan. Boleh jalan. Sini. Sini. Masuk batu. Tak apa jadi banyak. Tangan. Okey, habis dah. Ini banyak lagi tu. Jatuh lagi. Tak boleh. Semua jadi banyak tu.
dapat je sawit. No. Ah, boleh tak boleh? Belum sampai sini lagi. Masya mana Masya? Tak apa, yang ni Ustazah ikut syariah. 1, 2, 6. Okey, boleh bergerak. Jangan laju sangat, nanti air tumpah. Jangan laju sangat, nanti air tumpah. Jangan laju sangat, nanti air tumpah. Cik Razan, cek. Tak nampak lagi. Dulu. Nanti dulu, jangan bergerak lagi. Yang ke depan, belum sampai bergerak lagi. Ada guna 2 tudu, 1 tudu ya. 1 tudu. Terima kasih, kaki baru. Ya, betul ni kan. Penuh dengan Bantu sikit. Perlahan-lahan bawa. Tumpah ke sikit je. Okey. Masa lagi beberapa minit ni. 1 minit lagi, 2 minit lagi. Cepat. Patut kat tangan tu mulut dia. Oh, tengok Sida bawa air penuh sentiasa. Nampak? Penuh hati-hati. Selalu nampak bawa air penuh ke? Cikgu Muhammad, air penuh, steady je. Satu minit lagi. Ustaz bawa air penuh, ready. Penuh. Lari. Cikgu Ismawati, nampak? Berlari, air. Berlari, air tetap penuh ya. Mantap. Lari. Alright, ya. Tak ada masa. Oh, air masih lagi tak sampai separuh ya. Tengok tak separuh lagi. Air tak sampai separuh lagi. Mantap. Banyak tunggu air, tak kurang. Jalan, jangan slow sangat. Okey, kira 10. 9. 8. 7.
Bawa bumbung buat dia lagi. Aiman, bawa bumbung dia lagi, Aiman. Kaki siu ni, kaki. Betul. Bau. Betul. Boleh. Okey. Mulut. Lutut. Kepala. Pinggang. Bahu. Betul. Okey. Lutut. Dekat sikit. Kepala. Telinga. Bahu. Lutut. Pinggang. Bahu. Kepala. Bahu. Lutut. Kepala. Botol. Bahu. Jadi first bang. Kepala. Telinga. Lutut. Pinggang. Bahu. Kepala. Pinggang. Lutut. Kepala. Pinggang. Botol. Digalakkan Universiti Puan Junaidah dan Ismail, rakan-rakan guru, dengan izinnya sama-sama kita dapat berkumpul dan jamuan makan malam kelab guru SMK Dom bagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal buat jugalah ya. Dan kita mendapat penyertaan kurang lebih 39 orang ahli, lebih daripada separuh kelancaran program dan menyertai program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Karonisa. Yang dihormati kita ini itu tak berapa sihat hari ini dah sihat fikir berisik adalah saya minta maaf lah sampai pun lewat lah backdrop ni rasa lain macam untuk majlis kasih bertemu. Gambar ni kita nak
punya masa. Malaysia sudah menentukan nombor-nombor yang terakhir. Minta pengetua tinggalkan 4 kita tinggalkan 4 nombor, 3 sahaja nombor. 3 tinggalkan pengetua. Yang tu sebab ada grand skip, sebab dia kena ikut sequence. Ambil wih, Korea. Opa. Salam Ato ya, bukan abang Ato. Senyum je lah, tak ada orang nak pegang kita. Alright, ok. Diva, kira lah. Cikgu Max yang kira berapakah ketepatan beras tu? Kira. Alright, Diva, tahniah Diva. Beras dan bihun. Sabun basuh lagi. Alright, dapat sabun basuh tadi kan? Allah Zahid. Alright. Apa Silawati? Bagi semula. Bagi pengetua, ambil semula, senyum-senyum saja, tak ada orang nak pegang kita. Alright. Dapur tak ada. Minyak masak lah kau. Alright. Okey. Alright, seterusnya. Hadiah kedua sabun. Zahid harap Zahid. Wan Nur Zahid. Jangan tak mengaku. Betul tak? Isteri dapat ni sabun basuh pinggan. Aku basuh baju. Lagi tak membasuh baju ni, kita tak membasuh. Alright. Sangkuit dan Rose. Kita tengok siapa yang dapat. Cik Nur Syidah. Jangan tak mengaku datang ambil kau punya sangkuit ni, Cik Nur Syidah. Cik Nur Syidah. Sangkuit dan sirap, kau campurlah dua tu. Sedap daripada soda syukri lagi nanti. Alright, seterusnya. Cik Nur Saadah. Cik Nur Saadah, silakan. Apa tu? Cai. Water dispenser. Rasa awal dan Johan bagi acara sekumpulan kita ada kalau kelas hujung ni kelas hujung lah. Kumpulan 3, kumpulan inovatif. Disilakan. Kumpulan siapa ni? Jangan nak aku dia Ino. Dimenangi oleh Kabul, anak Cikgu Ainun tau. Kabul. Alright. Semangatnya kau. Betul kan Ainun ni? Handsome. Alright. Okey. Sempat menang terakhir bagi acara sambutan bertuah. Pasal baju. Ini cantiknya. Tengok semua tengok. Cantik.
Tak ada orang ambil gambar. Dia senyum je lah. Tak ada orang ambil gambar. Sedih. Alright, dan yang terakhir bolehlah buat masak-masak. Puan Raida Syahira, silakan. Alright, silakan Rai. Rempah je yang kita mau beli lagi. Tak lagi benda-benda lain, tak ada duit. Rempah cukup lah. Alright. Okey, Tanya, Cikgu Raida. Okey, okey. Apalah apa nak buat Puan Ismawati Tanya Sebetulan Cikgu Wan Adnan. Ini kan pemenang hujung-hujung ni. Syukri tak dapat lagi. Sukan tak masuk. Puan Khairul Nisa. Nisa. Ni kotak je, dalamnya tepung. Dalamnya tepung dengan gula juga ni. Alright. Kotak je tu penyamaran, camouflage. Okey, pengetua, second last. Sewa apartment kan, apartment tak ada income. Aku rasa nama dia ni kalau ni betul lah. Tak bawa kan tu? Ya. Okey, Muhammad Syukri, silakan. Sewa apartment, dia sewa apartment. Tak ada tinggal lebih betul. Okey lah. Kalau rasa boring lah, rasa senyum je lah, tak ada orang nampak. Alright, terima kasih.